Institut Penerbangan 1, INSPEN 1, berada di bawah Kolej Tentera Udara, KTU. Alor Setar merupakan pusat utama bagi latihan asas penerbangan dalam Tentera Udara di Raja Malaysia, TUDM. Ia merupakan peringkat pertama untuk semua bakal juruterbang TUDM sebelum disalurkan ke laluan pengkhususan. Peranan utama INSPEN 1. 1. Latihan asas penerbangan, Primary Flight Training. Memberikan pendedahan awal kepada bakal juruterbang mengenai asas pengendalian pesawat, navigasi, komunikasi, dan keselamatan penerbangan. Menggunakan pesawat Pilatus PC-7 Mk kedua untuk latihan praktikal. 2. Penilaian prestasi. Pelatih dinilai secara berterusan melalui latihan udara, simulator, dan teori. Penilaian ini penting untuk menentukan laluan kerjaya juruterbang, fighter, rotari, transport. 3. Disiplin profesionalisme. Menanamkan nilai kepimpinan, etika ketenteraan, dan mentaliti operasi dalam kalangan pelatih udara. Komponen latihan: aerodinamik dan teori penerbangan, latihan simulator, navigasi udara, komunikasi radio, latihan kecemasan, latihan formasi asas, penerbangan solo. Pesawat latihan yang digunakan adalah Pilatus PC-7 Mk kedua. Pesawat latihan asas moden buatan Switzerland. Digunakan oleh banyak negara NATO untuk latihan peringkat asas. Mempunyai sistem avionik terkini dan ciri aerobatik. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.